Jam. Boleh tahan orang pergi ke Melaka ni. Kita nak pergi Melaka, on the way Melaka. Tidur. Betul kan? Jangan takut. Nah, ni. Ini favorite Pedas. Erina. Kita beli ni dulu. Jom Melaka, Melaka, Melaka. Apa muka abang angkat ni? Melaka, di rumah mama tidur. What is he? Ayah, betulkan rambut ayah tu sikit. Kiri Okey, kanan adoh. tu. Kiri kanan dia tu. Ni, ni. Nak pergi mana ni? Ha? Jom pergi Melaka. Melaka, Melaka. Melaka. Hey. Masjid Al-Azim, Melaka. Oh, cantik. Wah, cantik je bang. Warna hijau. Warna hijau. Cantik. Hijau. Angkat lah action cam tu dia. Tak ada dia rakam dia elok lah. Cantiknya masjid ni. Sawahnya macam kat Terengganu. Budak tu panggil. Tak sabar-sabar pergi rumah hantu ke. Sabar, rumah hantu malam. Ni kita solat dulu. Okay? Solat dulu, jom kita main. Adik nak main kat masjid kan dengan Dennis. Jom. Mana? Sebab kita kena solat dulu. Dah, jangan. Hai. Amboi, kasut. Susun je lah kat bawah tu. Cantik lah masjid ni. Macam kat Terengganu. Ni kat Melaka ni. Jom kita masuk dalam.
Wah, lawa lah masjid bersih. Tenang, warna coklat. Bumbung warna hijau, lawa je. Ada playground. Ini kawasan depan masjid. Wah, lawa Lawa lah masjid ni. Memang A lah. Sekarang jam 6.39. Nak solat maghrib lah. Melaka awal sikit daripada KL. Kawasan perempuan pun besar, tengok. Ruang solat wanita besar. Tempat ambil wuduk dia pun banyak. Besar-besar. Boleh lah untuk semalam je. Okey lah. Besar ruang tamu ni. Pergi mana-mana tak bimbang. Bawa kalau ada tilam ni senang. Dekat lobi hotel. Kita nak pergi mana, adik? Adik, kita nak pergi rumah hantu. Kita pergi rumah hantu, tengok hantu. Kita nak masuk rumah hantu. Ni pintu masuk dia. Adik tak takut ke adik? Adik tak takut ke? Oh. Bye bye, bye bye. Bye bye. Aku nak ke depan, aku depan. Tepilah adik. Kanan sikit. Kanan. Takut. Oh, belum. Ya, belum apa-apa lagi. Kanan bang. Kenapa ada sama tu? Gila betul lah. Takutlah abang. Bawa terbalik bah. Straight low. Ya. Ni semua takut. Belum lagi. Ini baru nak masuk. Oh yeah. Ha. Tak ada apa lagi dalam semua dia. Ini pokok. Pokok. Steering bang, tegak. Okey, tegak. Tegak, slow lagi. Tegak. Slow lagi. Jangan kacau aku lagi. Kacau orang belakang je. Ayah sini. Jangan. Ayah takut. Ayah takut sini. Tengoklah sana ni. Belum. Mana tertingkap? Abang kata tertingkap abang. Jangan. Tutup bah.
Boleh. Dia ni takut, jangan je jerit. Oh, dia datang, dia datang. Cop. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. Jangan takut susah. Jangan. Mak aku takut bang. Dia datang ni. Tu. Ni tunggu Adi. Adi kata je batu. Adi. Cok. Bye. Hi. Bye-bye. Hi. Bye. Okay. Bye. Ada drama dia. Hello. Oh. Okay. Oh. Oi. Terkejut aku. Tengoklah kat tengok. Adi. Tu. Ada kata jumpa hantu. Betul lah tu. Dik, nampak tu dik. Ni macam real dik. Real tak nampak tu. Maksud tu. Wah, aku takut. Dia macam rambut. Dia duduk. Oh. Peluk kakak, takut peluk kakak. Kawan kau tengok ke? Peluk kakak. Tu mau masuk tu. Ayat, are you okay? Okay, peluk Mama. Okay. Ni boyfriend Damia tu. Jom. Okay, jom. Ni macam Damia ni. Tengok dia mau nak. Aku tak nak suruh hantu tu. Dia takut dah. Okey, sebab takut dah tadi pun dah. Adik okey dah. Peluk kakak. Kakak. Kenapa terkejut? Kau nak tepi. Adik tepi. Adik kau teman. Pocong masuk itu. Adik kan tak takut kan? Oh. Bocor ikut. Lampu bi, buka lampu bi. Ni mana nampak adik? Nampak adik mana? Tak apa, pocong baik, pocong kawan abah. Tu. Pocong kawan abah, adik kan tak takut hantu. Adik kata jumpa hantu ni lah hantu.
Danish. Bunian datang bunian. Bunyi. Ya, hantu apa besar. Depan lah. Oh. Dekat situ. Nah. Bocor ikut. Dia ni dah kaya. Bocor ikut. Ni sulur bocor weh. Sulur bocor. Bocor ikut. Bocor pegang. Okey. Bocor ikut. Ada kereta bocor dia tu. Tu. Tu kawan. Siapa tu? Hello. Jap. Kawan bocor. Dia panggil. Ayah tengok tu je. Adik tengok tu. Adik jangan dia tengok. Adik. Ui. Peluk kakak. Bocor tu dolor rakam. Oh, Iri. cantik juga. Hantu pun cantik. Ya Allah, kau yang balik. Okey. Hai. Hantu baik. Ikut. Oh tu depan. Jom. Ayah peluk mama ke? Oh takutnya buat tu. Hantu tu bawa jalan lah. Takut peluk kakak, okey? Hantu ni baik. Hantu naik kereta semua baik. Okey? Weh hantu apa tu? Itu hantu apa tu? Ui, darah banyak darah dia. Ayah. Ui. Ah, aku. Jangan tengok aku takut. Hantu. Takut ya. Hantu. Adik, ada okey tak? Nak hantu ni baik. Peluk kakak. Hantu ni baik, tak apa. Bukalah mata ni. Oh. Oh, rasa tak ada buka mata. Aku takut. Hai. Nampak? Tak Adik takut. nak hai. Nampak adik hai. Kakak seram dah. Buka lampu seluruh belakang, Bi. Ni mana lampu tu? Buka lampu tu, Bi. Okey. Jom jalan. Tak ada lah. Panas lampu ni. Mana? Jom. Okey. Apa dia bawa tu? Kopek dia. Bukan. Perut dia usus dia. Usus. Okey. Okey bro, bagus. Macam mana kita sekarang? Buka lampu. Buka lampu? Buka lampu boleh pergi. Belum pergi Dah habis? Dah habis. Alhamdulillah, aku berpeluh aku. Korang ni betul ya, tapi pahala. Sini dah habis belum? Ya, dah habis. Habis dah Okey, Baik dia terkejut aku. Nanti repeat lagi weh, nanti repeat. Ini best hantu ni kau. Bye kakak. Baiklah hantu ni. Ni kakak. Bye-bye lah, hantu baiklah. Baiklah adik. Kakak baiklah. Terima kasih cakap. Wah, amin. Wah, salam hantu. Hantu. Bagus. Okey. Salam hantu. Dia takut sikit. Dia takut. Agak boleh lah. Boleh lah tu. Okey, Boleh lah. Okey, bye-bye. Dia boleh takut.
Ayah okey? Anak abah pandai lah, anak abah berani lah. Abah pun takut. Bye. Mah. Okay bro. Okay, terbaik lah. Ada lagi? Kiri confirm Okay, tolong. Okay, selamat. Adik okey? Takut ni, aku ada lagi tak yakin. Tak ada nak kan? Okay, terima kasih. Okay, tarik. Ah, kelutut. Ayo. Ya aku. Aku terkelentut. Serius dah habis. Tak, dia orang ni tipu ni. Ya, habis dah. Hari dah habis hari. Habis dah. Gigi. Kejap. Jangan yakin sangat. So jerit-jerit aku tak. Habis. Oh. Habis dah. Alhamdulillah. Oh, pandai. Nak abang pandai lah. Dia muah. Okay, kakak okey. Mana lampu? Kau masuk sulu lampu. Ha, lampu okey. Adik seorang muka adik. Pocong masuk duduklah sekali. Ha, pocong duduk. Adik tu. Eleng. Naik beca. Pukul 1 pagi nak naik beca. Beca tu apa, Pak? Beca tu nampak tu, basikal tu. Adik. Cantiknya beca. Hello Kitty. Dia kira saya. Nak kena bayar dulu ke apa? Ada balik. Hai. Ayah. Lagu Cocomelon. Oh, Cocomelon. Biar. Ini sebenarnya tempat apa sih? Ini adalah kawasan wisata Taman Payuan. Kita semua dipilih oleh sistem. Pekerja, jangan takut, bekerjalah dengan
Erina, pergi mana tu? Jom. Erina. Cepat turun abang tengok. Okey. Dennis. Turun Dennis, turun. Okey, settle hari ni, hari kedua baru keluar hotel. Dennis. Sekarang lapar, masing lapar nak pergi makan. Hai Rina, bye-bye abah. Chat, kita pergi makan, okey? Pergi makan, okey? Lapar tak? Apa? Jom kita pergi makan. Okey, dah selesai makan. Dah rekod tarak. Ni nampak si kecil ni. Dah tidur dah. Tapi sini berangin. Dekat dengan masjid. Parking pun redup. Parking terhad lah. Berangin kat sini ya. Itu kereta orang. Kereta sebelah tu. Redup lah sini. Dennis tidur. Kita orang berhenti solat kat sini ya. Berhenti solat kat sini, jamak kat sini. Masjid dia besar. Tak apa nama masjid ni, berlupa lah. Tak perasan tadi masuk tadi. Tandas bersih. Ini budak baru bangun tidur daripada Melaka. Baru bangun tidur. 3 jam dia tidur. Dia kacau kakak solat ke? Jatuh. Dia orang kalau kat masjid memang jangan Rina jatuh adik. Dia orang memang kat masjid suka main. Okey, masjid ni okey, besar tempat solat dekat luar kan. Besar ni. Ni solat Jumaat, masjid solat Jumaat ni. Kat dalam tu tak tengok lagi tu. Tu bahagian perempuan tu. Wah, rehat lah dekat highway jam. Keluar Melaka tadi jam, dekat Melaka pun jam. Melaka faham lah, hari biasa pun jam. Ini kan hari weekend. Lagi jam. Jam lah sampai mengantuk lah. Keluar highway tadi, masuk susu kiri, cari makanan Dennis. Solat dulu apa dulu lah. Rina, hati-hati jatuh adik nanti. Sejuk sini, berangin je. Tak larat nak bangun, nak rakam kawasan dia okey lah ni. Rakam tengok si kecil ni. Hati-hati Rina. Adik dia ni dah puas tidur. 3 jam dia tidur. Daripada Melaka dia keluar daripada Melaka tu. Tidur je sepanjang jalan. Ni baru sampai masjid baru dia bangun. Allahu Akbar. Solat. Pandai. Solat. Ni dalam dia lah. Okey, cak, tunjuk dia, tunjuk. Sujud. Sujud. Nanti dia buat. Nampak? Cepat.
Dia baik, dia tak kasi orang solat. Oh, siapa tu? Siapa nyorok belakang tiang? Takut. Oh, siapa tu? Kakak dia nyorok belakang tiang. Dia takut macam tu. Tambah pergi rumah hantu semalam. Siapa tu? Sini kakak. Sini lah, sini. Sini lah, kejar dia, sini. Kakak lebih main pun, jerit. Kakak. Hey. Takut tak rumah hantu semalam? Cuba cerita kat abah. Hantu apa adik jumpa? Ni kenapa mulut kau ni? Hantu pocong? Tak. Hantu kalimah. Hantu kalimah? Betul-betul. Yang betul-betul. Ada takut ada tu. Tengok, dia kalau bercuti mula dia kurang minum air. Sebab apa dia ni terabai. Bila terabai mula, kalau tak kat rumah paksa dia minum air masak. Tengok, bibir kering dah. Kalau kita minum air masak. Okey, tamat sudah percutian. Balik, jom. Settle. Oh, terpaksa buat video selfie. Kalau tak, memang tak ada muka aku lah. Tak balik baru nak rakam muka. Okay. Sampai rumah lah. Okay. Bye-bye.